Assalamualaikum guys. Okey, hari ni saya mau test salah satu scanner ni. Okey, sekarang saya berada di Toyota Hilux. Okey, sini saya tidak ingat Hilux tahun 2024 ataupun 2023 lah. So kita akan test pasang scanner OBD ni, eDiag Elite pada Toyota Hilux ni. So untuk connection dia guys, boleh tengok di bawah steering ada soket OBD warna putih di sini. So kita pasang teruslah. Okay. Next kita terus hidupkan engine. Okay, untuk eDiag Elite guys, dia punya apps macam ni. Okay, eDiag Elite apps dia macam ni lah. So sebelum tu kita on Bluetooth, model Toyota, kita cari Toyota. Okay, tapi sebelum tu saya share dulu dengan korang. Boleh nampak di sini model selection dia memang banyak lah, bukan setakat Pro 2, Toyota. Okay, pelbagai model yang support. Tapi ini saya tidak download semua lah. Nanti dia makan space. Tapi space dia pun bukan besar. Contoh model Honda baru 34 MB. Nampak? So kalau kamu mau download habis. Tapi macam saya ni, tiada keperluan lah untuk saya download semua. Jadi saya download untuk model yang kita guna sahaja. So kita masuk Toyota. Okay, di sini dia akan keluar Toyota Lexus ataupun Toyota China. Tapi bila saya tengok tadi sama ya, lebih kurang. Okay, masuk yang Toyota Lexus. Okay, dalam function ni guys, function menu, dia ada beberapa menu lah. Automatic search, manual select, help dan diagnostic history. So kita buat automatic search. Tengok dia boleh jumpa atau tidak. Yang ni lah, kita kena perlu tahu dia punya tahun. So macam ni saya rasa tahun dia 2024. Kita try ya, 2024, 2025. Okey, nampak di sini dia punya VIN, Vehicle Identification Number, semua dia bagi tunjuk. Hilux tahun 2024, mileage dia dah beritahu guys. Mileage dia ada di sini. Okey. Sebab banyak scanner di sini. Scanner ni kita try, tapi yang lain ni lepas ni saya akan try yang FK scanner. Yang ni memang okey, yang ni saya pernah try. ThinkDiag Mini okey, ThinkDiag tu pun okey, memang boleh masuk. Lepas ni kita try FK. Sekarang kita tengok eDiag Elite. Okey, sekarang kita tengok function menu health report. Dia scan satu body. Tengok apa kod yang keluar pada Toyota Hilux ni. Okey, selesai scan. Kemudian dia tulis sini semua dalam keadaan normal lah. Okey, kalau ada error, dia akan keluarkan error. So kalau kamu perlu rescan lah. Tapi saya rasa sudah okey. So kita masuk bahagian engine. Okey, di dalam ni guys, kita boleh juga baca DTC. Yang ni dia punya code lah. Dia cakap no trouble code untuk bahagian engine. Untuk live data, tekan. Yang ni data stream. Data stream, kita boleh tengok lah apa-apa sensor dia, dia punya solenoid, dia punya temperature, semua boleh nampak sini guys. Kalau tengok sini total ada 235. Okey, 235 data sensor yang kita boleh tengok lah. Memang banyak. Kalau kamu mau tik semua. Okey, contohlah saya ambil yang penting-penting je lah kan. Contoh temperature, coolant temperature,
Kita tengok dulu. Alright, boleh nampak tak guys? Di sini ada 80 oil temperature. Rasanya 80 ni automatic transmission lah. Automatic transmission temperature, dia ada 2 sensor. Kemudian ni coolant temperature 64 degree C. Ini initial engine coolant. Maksudnya masa kita start tadi, dia punya engine 43 degree C lah. So sekarang yang actual 64 degree C. Macam itulah cara tengok dia. Okay, ni intake air temperature. Engine speed untuk RPM. Tengok ah. Okay. Ni saya tekan minyak guys. Ini engine speed, RPM semua dia boleh baca lah. Okay, untuk E-Deck Elite ni guys, dia special untuk baca data stream, baca code, clear fault code. Okay, dia ada lagi satu function, actuator test. Sebab banyak jugalah kita boleh tengok function-function yang contoh macam solenoid ni. Tapi saya tidak mau try lah. Sebab tidak ada keperluan untuk saya test. Tapi ini yang special untuk E-Deck Elite punya OBD lah. Dia ada function actuator test. Ini actuator test. Kalau scanner yang biasa, dia cuma ada 3 ni sahaja. Read, clear dan left data. Actuator test memang tiada. So untuk E-Deck Elite, dia ada guys. Kalau tengok bahagian ABS boleh. Ni kita back lah. Tadi bahagian engine dan transmission. ABS. ABS. Pun ada juga. Kita boleh baca lah. No trouble code di bahagian brake. So ABS okay, normal. Power steering boleh tengok. 4-wheel drive. Combination meter. Immobilizer. Tapi khas untuk baca salah. Baca sahaja. Dia tidak untuk setting. Tiada program apa semua. Tiada. So kalau korang yang tengah mencari apa-apa alat scanner, korang boleh pertimbangkan E-Deck Elite ni guys. Okay, ni daripada King Bolen. E-Deck Elite, dia khas untuk read fault code, clear fault code dan live data. Dan dia selit juga function actuator test. Function actuator test tu sebenarnya memang berguna jugalah. Kadang-kadang kalau pomen lah, terutamanya pomen, dia mau try sama ada sensor-sensor tu berfungsi dengan baik atau tidak. Contoh macam solenoid yang tadi tu. Okay. Tapi saya tidak try. Sebab sebelum kita try, kita kena tengok dulu. Kita kena off engine dan kita kena tengok. Kena tengok betul-betul lah di bahagian engine benda tu function. Okay. Kena rujuk yang pakar untuk guna function ni. Okay, saya rasa itu saja guys. Next, saya akan cuba FK ni. Yang ni. Pada Toyota Hilux. Alright, jangan lupa like, subscribe dan share dengan kawan-kawan. Kalau korang rasa korang berminat dengan E-Deck Elite, korang boleh tengok link yang saya tag di bawah ni guys. Okay, thank you guys.